Hello guys, welcome back. So hari ini kita akan teruskan dengan projek Dynamic Engine Dabaar kita. Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Ya. So hari ini adalah part yang ketiga, adalah part tentang fitting enjin dan pemotongan body, dan kita akan buat body yang baru untuk Dynamic ni. Sebab body Dynamic yang asal dia tak boleh pakai terus enjin Dabaar ni. Contoh macam mana? Boleh dikatakan enjin Dynamic ni, enjin pula dah. Body Dynamic ni dia punya intake ada corner sikit. Carburetor dia duduk kat sini. So sekarang ni untuk menaikkan enjin Kawasaki ni dekat sini kan, dia telah mengganggu tulang yang besar ni, dan kita akan menggantikan. Bila kita ini adalah tulang-tulang yang kuat untuk menampung motor ni, kalau kau nak tahu. So sekarang ni dia dah masuk kategori custom. Bila custom, kita kena buang body yang tengah ni disebabkan carburetor Dabaar duduk dekat bahagian tengah. So dia ada gangguan, dan di sini pun ada gangguan. Perbezaan antara enjin Dynamic dengan enjin Kawasaki RR ni, dia gemuk sikit. Kalau Dynamic, dia dah ada bracket sini, dia ada bracket sini, dia ada bracket sini. Gitu. So nak tak nak kita kena potong, dan kita akan buat tulang baru. So di dalam video kali ni kita akan membuat pemotongan bersama rakan kita, iaitu Apit Temulo. Pit, hari ni kau tolong aku, Pit. Okay. Akam bera dah balik. Manang Ampang entah ke mana. Pali Karipap kerja. Imran Bulat entah ke mana. So sekarang ni ada kau je, Pit. Boleh, Pit, Naik, Tolong, Pit, So kita teruskan projek. Nombor plate ni agak kau ajar sikit lah. Pandangan kau nombor plate ni dia tulis apa? Dia tulis apa? Babi. Bang oi. Gitu. So jomlah kita tolak motor ni dekat kawasan situ, disebabkan kita punya pemotongan machine shop sikit-sikit aku dekat situ. So sekarang ni kita tolak motor ni kat situ dan kita akan buat pemotongan. Santai dia usi. Let's go. Jom jalan projek. Lama dah ni. Kita tak pernah buat Dynamic ni, kan? So jangan kau tengok video Sam kali ni, Sam buat Dynamic, boleh hantar Dynamic kat Sam. Sebenarnya Sam tak buat Dynamic. Bukannya kita select, tapi itu bukan kemahiran kita. So sekarang ni bila customer yang memakai body Dynamic, dia nak custom engine Dabaar, menjalankan wiring seperti wiring Dabaar, CDI Dabaar. So inilah spesialis kita adalah di bahagian custom. So jom santai bersih, mantu. Okay guys, so motor pun kita dah letak kat depan. Senang sikit kita nak motong-motong, ketuk-ketuk dekat area sini. So sekarang ni aku nak cerita, ini motor baru masuk. So motor ni nak buat restore, nak buat body, nak buat cover set, exhaust tu pun nak bagi chrome. So ni nanti kita akan buat lah projek motor ni. Kita teruskan dengan Dynamic. Mantap, jom kita memotong body dia. Santai bersih. Okay guys, so sekarang ni disebabkan kita nak potong tulang yang paling besar ni, kita buat palang dulu. Buat palang kejap lagi, potong dekat sini, kiat body ya tu kau. Dah susah pula kerja. Elok jongkit macam tu motor. So sekarang ni kita welding dulu kat sini, bagi dia pegang kat sini, dan kita potong kat sini. Santai dah bersih, jom Apit yang potong. Mantu satu kali, Pit. Okay.
Okay guys, macam mana Wit? Keras tak keras bapok keras So sekarang ni tengah sesi memotong dekat sini. Kita potong bentuk curve gini. Nanti kita akan lapik balik lah. Kita akan gantikan balik. So yang ni kita matikan tegak terus. Sekarang ni tengah nak buat dalam ni. Tapi sebelum nak buat dalam ni, kita kena potong ni dulu. Elok-elok, handsome. Ya Pik dok? Ya Pik dok? Dok? So kita settlekan satu per satu. Memandangkan kerja ni ibaratkan orang cakap kerja gila lah. Kerja memeningkan kepala. Tapi tak apa, demi viewer abang di sana, kita teruskan perjuangan kita kali ni. Santai di posisi. Jom. Banyak benda nak kena potong ni. Saya nak kena tengok besi-besi ni, ukuran-ukuran lagi, mounting nak kena modified lagi. So jom kita teruskan perjuangan kita. Santai di posisi. Ya. Okay guys, so sekarang ni kita dah membuat pemotongan. Sekarang ni kita potong sini, potong kat sini. Tapi ni aku rasa nak kena potong lagi. Okay, sekarang ni kita buat gantung dulu. Kita nak tengok kedudukan enjin yang komplit ni. Kita try fitting dulu tengok. Benda pun try and error. Tak try tak tahu. Okay, so jom kita naikkan enjin kejap. Santai dah posisi. Okay guys, so dalam masa sama sekarang ni Apik tengah memotongkan body untuk nak ngamkan dekat bahagian carburetor dia. Tadi kita dah naikkan enjin, so dia ada sangkut sikit dekat sini. Sekarang ni kita tengah mengorek-ngorek. Mengorek-ngorek. Dah macam apa dah bodinya. So kita buat stand tambahan dekat sini lagi satu, supaya dia tak bagi melendut lah. Nanti tulang-tulang baru kita akan tambah. Dalam masa sama juga saya tengah memodifikasi balik tank catalyzer kat sini. So menggunakan strap original lah, yang maha di situ. So kita dalam masa sama nak tunggu sebiji tu tak jadi juga. So kita projek ni dulu. Mantul. Okay
Okay guys, so tank pun dah tanam. Dah tanam pula, dah tanpa stiker. So nanti nak kena cuci dulu, baru kita naik clear kali kedua. Dan nanti dia akan siap, nanti dia akan handsome. So sekarang ni terpaksa pinjam jack kereta dekat bengkel bensin depan tu. Penat angkat, nak jack guna ni memang penat. So kita letak dekat atas ni, lepas tu kita fitting tengok macam mana. So let's go on bed, mantul satu kali. Macam mana mantul? Tak biasa ni orang tua ni, malu ni. Aduh, api apa ni? Api apa? Air kontang. Habis tu apa? Temelur. Bapok. Okay guys, so sekarang ni kedudukan dia akan jadi macam ni. Kedudukan dia macam ni. Enjin dia agak sini sikit. Tapi kalau turun nanti enjin dia cantik. So kita nak kena potong lagi sikit dekat sini, disebabkan body sengit. Body sengit, lepas tu carburetor dia nak ke sini. Belah sana okey lah. Dari sprocket kita tengok memang cun-cun biar. Memang cak gedek orang cakap. So dah tak banyak ni. Nampak kedudukan dia pun cun-cun, tegak. Fitting kat sini pun cantik. Ada curve kat sini. Okay, so jom kita teruskan projek. Dah pukul apa ni Pit? Lagi lambat kita. Ya, jom. Santai bosi. Okay guys, ni sebelum kita welding, apa Pit? Konten dulu. Kejap lagi orang cakap, apa ni bang? Tahu-tahu siap, tak ada cerita pun. Nanti orang nampak senang kita. Orang tak nampak susah kita. Kau tengok tangan. Sekejap. Lagi sebelah. Nanti orang ingat saya tak buat kerja. Tadi sebab tadi dalam video orang nampak api je potong. Orang tak nampak Sam. Nampak? Sanggup mengorbankan tangan dan memegang 17 Pro. Celaka. Riok bapok dia. Okay, so sekarang ni kita dah fitting rantai, kita dah naik rantai. So kita tengok memang dah tegak. Kat sini kita dah buat bracket dan kita akan tap satu dulu. Kita nak kena buat bracket dekat sini pula. Sini nak kena kukuh. Dan tengoklah, kita akan kukuhkan part-part yang lain juga. So yang ni hanya wayang saja, sebabkan kita potong yang besar dia, takut melendut dia biar. Melendut dia kan. So benda ni memang projek gila. Korang kena korbankan body demi nak dapat kepuasan. So kalau kita tengok daripada belakang pun, keadaan body, enjin sangat-sangat tegak. Rantai pun mantap, tegak. Ni kita 360 lah sebelum kita welding. So daripada depan kalau kita tengok, enjin memang tegak Pit. Buat muka tegak sikit Pit. Muka tegak ni Pit. Tak berhenti tak berhenti tak apa, nanti aku ajar lah. So sekarang ni kita akan tap dulu dekat bahagian sini. Kita tap kat sini. Ni pun kita dah cuci tadi, sebabkan kita akan welding kat sini dulu untuk markingkan bahagian blok. Intake pun cun. So elbow ni kita akan tukar. Ni elbow ni KAZ punya, dia jenis macam ni. Kalau dah bar punya dia jenis 90 darjah. So kita akan tukar, ni 120 darjah. So dekat sini kita akan buat bracket baru. Dan kita akan pegang enjin dekat bawah, pegang enjin kat atas. Dan enjin depan nanti kita akan fikir lain, sama ada kita nak buat yang macam sub macam tu ke kan. Sebab kan nanti kita akan nak masuk radiator lah dan bermacam lagi. So sekarang ni jomlah kita tap-tap dulu, sebab kita nak buat bracket belah bawah juga. Mantap, santai busi. Mantul. Penat.
Pit. Pit. Tengok ni. Oh, dia punya sisik, Pit. Pit. Tengok, Pit. Semar, Pit. Aku ni budak KFL tau. Pit. Tengok, Pit. Semar. Okay. Aku budak KFL, dia buat main dengan aku. So, yang ni untuk depan, kita dah buat kat sini. So, nanti kita akan kemaskan lagi lah. Kita ada tulang-tulang lagi ni untuk bagi kukuh blok ni pada body ni. Ni dalaman, so ada luaran. Kita kena buat daging juga. So, Apit tengah settlekan dekat bahagian dalam tu. Sebab aku nak letak bracket ni. Bracket ni pula aku nak buat kat belakang gini. Oh, Pit. Tengok, Pit. Kemah, Pit. Oh, ngam-ngam. Oh. Sam dengan caliper tak dapat dipisahkan. Kau tengok clearance dia. Walaupun orang cakap kalau kita welding macam ni kan, kita matikan gini semua kita matikan, clearance akan lari kan. Kalau Sam tak. Kau tengok betapa hebatnya Sam. Inilah kehebatan seekor Sam. So jom kita teruskan projek untuk mounting bahagian dalam pula. Let's go on. Okay guys, so sekarang ni kita nak tampal lah bracket mounting kat sini. So Sam nak bagi finishing dan nak turunkan motor dan kita terbalikkan motor, lebih senang kerja. So enjin kejap lagi dah siap mounting tu, kita akan tegak dan kita akan kemaskan bahagian welding pula. So jom, let's go on. Dia bila projek macam ni geng, dia tak boleh buang masa. Dia kena laju sikit. Laju sikit. Kalau terlalu banyak buang masa nanti dia tak berapa jadi kan. So video kali ni dia terlalu banyak projek. So korang tengoklah daripada kita orang potong sehinggalah enjin naik dan tanpa masalah. Tanpa ada masalah. Okay, so jom, let's go on. Semak boh. Tengok. Tak situ, sini je. Sini je tengah ni. Oh, handsome boss. So sekarang ni kita orang dah pukul apa dah Pit? Dah pukul apa Pit So kita nak kemah-kemah jap. So macam ni lah lakaran dia. Tapi ni korang jangan pandang dah siap Yang ni belum siap. So kita orang baru gantung yang belakang dengan yang depan. So nanti tulang belulang ni, ini mounting buat sementara. Guna besi karat ni sementara. So nanti kita orang akan buatkan plate bagi dia kukuh balik. Tulang besar ni straight dekat sini. Lepas tu kita akan buat cover dekat sini satu. Dan kita akan buat cover kat sini satu menggunakan plate besi. So macam ni lah lakaran dia. Enjin dia memang macam tu sikit disebabkan body tengah ni korang tak boleh nak potong sangat. Nanti bahayalah. So jangan hirau. Okay. Sekarang ni cerita dia sweep arm dia ni panjang sangat. Kalau sweep arm dia pendek, dia ngam-ngam enjin dia memang cun-cun. Nampak tinggi kan. Nak lawa kena rendahkan sikit sweep arm macam ni, baru enjin dia sama rata. So sampai sini saja. Okay, so untuk projek Dynamic Part 3 ni aku rasa sampai sini saja. Di next nanti kita akan buat di bahagian final apa orang panggil? Final touch up untuk bahagian welding. Kita akan buat tulang dia, kita akan buat kekukuhan dia, kita akan buat penampalan dia supaya dia lebih kukuh daripada sekarang. Tak dinafikan, sekarang memang tak berapa kukuh. Jangan risau, otak kita orang berdua ni dah nak ambil pecah dah. Tengok Apit tu, Pit. Kalau korang perasan kan, tadi dalam video tak ada uban. Bila buat dynamic engine double R ni, beruban dah member. Tapi tak apalah, aku tengok makin banyak dia punya uban tadi tu. Kan? Kita stop dulu Pit.
Kita sambung di next video Okay guys, so jangan lupa subscribe, like, komen dan share kalau korang nak tengok projek ini diteruskan. Sebab kita akan teruskan projek ini jika kita mendapat sambutan. Kalau tak ada sambutan, kita akan matikan cerita ni dan kita akan teruskan dengan cerita-cerita yang lain. Sebab kita nak bercerita, pastikan kita kena ada peminat. Gitu. So jumpa di next video. Mantap, mantul. Nak custom, nak modify, jangan pening kepala. Hantar dekat saya. Mantul. Santai dia bersih. Mantul. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate.